Assalamualaikum dan hai semua. Tahu tak menulis huruf hijaiyah ni sebenarnya sangat mudah dan seronok kalau kita tahu caranya. Hari ini, jom kita belajar cara yang betul untuk menulis huruf yang pertama dan paling asas, iaitu huruf alif. Dah sedia semua? Jom kita mula. Caranya, kita letakkan pen di bahagian atas dan tarik garis lurus terus ke bawah. Dari atas ke bawah, berhenti tepat di atas garisan buku korang. Nampak tak? Dah siap satu huruf alif yang tegak dan cantik. Jom kita cuba sekali lagi untuk bagi lagi mantap. Ingat ya kawan-kawan, jangan tulis dari bawah ke atas tau. Mesti dari atas ke bawah. Tarik perlahan-lahan dan siap. Mudah sangat kan huruf alif ni? Jadi, jangan lupa ambil kertas dan pensel untuk praktis banyak-banyak di rumah tau. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe channel Pai TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Hai semua, sokong channel kami dengan tekan butang like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.